jangan korang sampai terilai-ilai. Kelebihan dan kekurangan Asus Elite. Aku cakap mengenai kelebihan. Design yang agak kompak, aku pakai untuk aktiviti-aktiviti lasak sama ada aku berjoging, berbasikal ataupun running. Bass yang mencukupi, bass yang punchy, vokal yang mencukupi, ada sedikit Twitter. Aku boleh katakan produk Asus Elite ni tak ada yang boleh lawan Asus Elite dengan harga yang Asus tawarkan. Bentuk yang dihasilkan oleh pihak pengilangan Asus, aku tak tahu berapa dia orang ambil keuntungan dengan harga dia orang tawarkan murah. Paling aku suka dia ada magnet tau, sangkut kat tengkuk korang. Bila korang jogging, dia takkan berpecah macam ni. Jadi kelemahan yang aku jumpa, first, dia punya colour putih cepat kotor. Kalau korang nak settle masalah cepat kotor ni, korang ambil colour hitam.